Melaka hari ni. Kita akan pergi kedai makan satu tempat ni, kononnya viral kat TikTok apa semua. So kita akan try. Nama kedai ni Bunian. Okay, kalau you tengok memang gelap, so kita orang terpaksa guna external light kat sini untuk bagi nampak. Kalau tidak memang tak nampak apa. Okay, so kita dah order, kita akan tunggu makanan sampai. So kejap kita tengok apa makanan yang ada. Okay guys. Okay kan, kita dah habis makan. Tadi kita ada makan lamb grill dengan spaghetti aglio olio. So sekarang ni yang strawberry. Okay, strawberry dia puas hati lah, memang sedap lah. Okay, so overall kedai dia memang baik. You orang kena datang try sendiri, sebab kita tengah makan tu akan diganggu oleh hantu-hantu yang ada dekat sini. Okay, jangan lupa datang sini try, dan juga jangan lupa satu benda, jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya. Okay kan, terima kasih.